Berdasarkan pengalaman Tuan Amirullah, kenapa Tuan memilih emas sebagai satu alat simpanan jangka masa panjang? Boleh Tuan kongsikan? Okey. Terima kasih kepada moderator, Cikgu Fazhuda. Jadi alhamdulillah, tahniah kepada tuan-puan yang dapat hadir pada malam ini. Jadi saya akan kongsikan satu perkara kenapa saya simpan emas dan kenapa emas ni boleh dijadikan sebagai aset kita untuk jangka masa yang panjang untuk kita selesaikan hajat-hajat kita. Jadi tuan-puan, sebenarnya dari segi renovation rumah ni, first saya beli rumah ni, jadi saya dah tengok ruangan dapur dia tu agak sempit lah. Rumah saya beli ni ruangan dapur sempit. Sebelah daripada ruangan dapur, kawasan masak tu adalah kawasan untuk basuh baju. Jadi kalau saya nak basuh baju memang kena masuk dapur dulu. Jadi tak selesa lah. Wife nak masak situ. Lepas tu nak basuh baju pun kat situ juga, tak selesa. Lepas tu bahagian balkoni saya tidak ada apa-apa penutup lah. Saya duduk kawasan berbukit juga. Jadi kadang-kadang monyet masuk. Monyet masuk rumah-rumah sini yang tak ada grill, semua monyet masuk. Jadi sampai bila benda tu nak jadi kan. Jadi kalau tak buat grill, tak buat yang proper punya, tak boleh buka pintu. Buka pintu monyet akan serang lah, bawa makanan-makanan daripada rumah. Satu lagi saya renovate bahagian tandas. Jadi tandas yang kurang selesa, dan tangki pun sempit, tangki air pun kecil, piping pun kurang bagus lah. Jadi itu antara yang saya renovate. Jadi alhamdulillah tuan-puan, first awal saya nak renovate tu, saya dah panggil beberapa tukang lah, beberapa kontraktor datang untuk tanya sebut harga berapa cost renovation. Jadi tuan-puan, saya first sebut harga tu daripada apa yang saya nak buat. Saya bagi tahu dapur nak macam ni, tandas nak macam ni. Jadi dia bagi tahu dalam 18K sahaja. 18K sahaja. Waktu tu saya terima duit KWSP, boleh keluarkan KWSP. Jadi okey, dengan bajet saya dah cukup. Dah cukup lah untuk renovate rumah tu. Dengan cash yang saya ada, dengan duit KWSP yang ada, maka saya boleh renovate rumah tu dengan cash sahaja. Tapi apa yang berlaku tuan-tuan, apabila renovation tu dah berlaku kan, jadi ada penambahan. Nak tambah apa? Tabletop dah termasuk kos yang dia bagi tahu, ada satu tabletop, dan nak tambah tabletop yang kedua. Kos lain. Bahagian balcony, tambah lagi kos yang lain lagi. Tiles bahagian balcony, tambah lagi kos. Lepas tu untuk pintu, semua sliding, pintu sliding tu kos yang lain, tak kira daripada kos asal dia. Lepas tu untuk elektrik tuan-tuan, untuk elektrik setiap pelak tu dia ada kos dia. Nak hacking dinding susah jugalah. Satu dinding dia nak buat wiring tu di dalam dinding kan, dia kena hacking semua. Jadi tu pun semua kos tuan-tuan. Jadi benda tu saya tak kira. Dia pun tak kira, tak termasuk dalam quotation awal dia lah. Jadi nak bagi tahu apa tuan-tuan, dalam kita buat renovation ni ada anggaran kasar. Tapi apabila renovation tu dah berjalan, akan ada benda-benda yang kita nak buat lagi. Tukar pintu tak kira lagi tuan-tuan. Pintu tukar, 2 pintu tukar. Pintu besar, pintu depan, pintu belakang, semua tukar tuan-tuan. Cat tak kira lagi. Jadi semua tuan-tuan itu ada kos yang tersembunyi. DB box pun kita tukar juga. Jadi tukang akan bagi, biasa tukang ni akan bagi nasihat lah, bagi cadangan. Cikgu alang-alang buat ni, buat terus. Cikgu alang-alang buat ni, buat terus. Cikgu alang-alang buat ni, buat terus. Jadi last sekali tuan-tuan, daripada kos 18,000 jadi 40,000 lebih. Daripada kos 18,000 jadi 40,000 lebih. Dia kata, cash memang tak cukup tuan-tuan. Cash memang tak cukup. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, saya konsisten simpan emas daripada awal bekerja lagi. Emas tu ada. Jadi apa yang saya buat tuan-tuan? Yang saya buat tuan-tuan, daripada emas-emas saya tu, saya jual kepada public gold, ada yang saya jual kepada adik-beradik. Ada juga yang saya pajak, bukan pajak. Ada juga yang saya pajak, dan ada juga yang saya berhutang dengan ahli keluarga tapi bercagarkan emas. Yang ni kalau saya pajak kat bank, kalau saya pajak dekat mana-mana arah nu, sebab kos yang saya nak pinjam tu banyak, 11,000 kan. Jadi saya pinjam
duit ahli keluarga yang terdekat tu dan saya bagi cagaran emas. Dan saya bagi tahu saya akan selesaikan bayaran dalam tempoh kurang setahun. Jadi alhamdulillah selepas siap renovation rumah, saya bayar duit hutang tu lump sum banyak teruslah, banyak sampai setahun saya dapat balik emas-emas saya tu. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah tuan-tuan, saya tak nak berhutang, kita berhutang dengan ahli keluarga tapi tanpa ada apa-apa cagaran. Jadi kita dah bagi tahu dia kalau ada apa-apa berlaku, contoh saya dah tak mampu bayar, emas ni kira milik dia lah. Jadi dah buat macam tu, saya pinjam duit dia dan saya guna untuk renovate rumah. Selepas renovate saya dah bayar sikit-sikit. Tapi kurang setahun dah selesai. Dan satu lagi tuan-tuan, waktu akhir-akhir daripada renovate tu, ada lagi baki dalam 3,000 lebih. Dalam 3,000 lah, 3,000 lebih untuk bayar tukang. Jadi saya bagi tahu dia, tukang ni dia nak apa? Dia nak, saya bagi tahu tuan nak dalam bentuk cash ataupun nak dalam bentuk 10 gram emas. Jadi bincang-bincang bagi tahu dia kalau ambil 10 gram ni akan datang lagi tinggi. Lepas tu tak terguna, saya bagi tahulah kepentingan emas semua. Dan kalau dia beli dengan kedai pun, kalau dia beli direct in public pun waktu tu 3,000 lebih. Waktu tu 3,000 lebih tapi saya bayar dia dengan kos 3,000 tu dengan 10 gram emas. Jadi dia setuju. Jadi saya pun selain daripada saya pajak, selain daripada saya jual, selain daripada saya berhutang dengan bercagarkan emas, saya juga bayar tukang menggunakan emas juga. Jadi alhamdulillah tukang pun bersedialah, bersedia untuk terima 10 gram emas tu. Jadi tuan-tuan, itu antara apa yang saya buat. Dan dari segi rumah ni, lepas saya beli, saya memang nak renovate tapi masa tak tahu nak buat bila. Nak renovate rumah tu tak tahu bila. Jadi alhamdulillah tahun 2023 isteri saya bersalin dan berpantang di kampung. Waktu tersebut saya ambil peluang untuk buat renovation rumah. Alhamdulillah dalam tempoh 3 bulan selesai segala urusan renovation rumah. Jadi apa yang boleh dijimatkan saya cut cost juga. Contoh untuk mengecat kan. Kalau kita upah tukang, dia charge lebih 4,000 lebih tuan-tuan untuk cat sahaja. Jadi saya minta bantuan, saya upah adik saya sendiri untuk cat. Jadi macam itulah tuan-tuan, dalam kita nak renovate rumah ni, mana-mana yang kita perlu cut cost, kita cut cost. Cuma ada cost-cost tu kita tak boleh elak lah. Kau pun bagi tahu barang makin naik, harga makin naik, kos semua tinggi, bayaran tukang-tukang dia pun mahal juga. Jadi kita pun tak boleh buat macam mana. Kalau tak buat waktu tersebut akan datang lagi tinggi lagi kos untuk renovate tu tuan-tuan. Jadi itulah dari segi emas tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak buat renovation rumah, ada hasrat nak renovate rumah, simpan terus tuan-tuan. Kalau dengan jumlah yang saya buat renovation pada waktu tersebut, anda kata ditukar kepada emas tuan-tuan. Waktu itu saya memerlukan 136 gram emas. Perlu kepada sekitar 136 gram emas. Jadi anda kata tuan-tuan nak buat renovation sikit-sikit tu kan. Macam sikit tuan-tuan, macam kos tu sikit je. Saya tak sangka sampai jadi 40,000 tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan nak buat renovation rumah, pastikan bajet tuan-tuan tu double. Contoh kalau cash tuan-tuan ada 20,000, pastikan ada emas juga 20,000. Sebab apa, emas ni boleh standby bila-bila masa saja. Tak cukup pergi pajak, tak cukup pergi jual macam tu. Jadi kalau tuan-tuan hanya bergantung kepada duit sahaja tanpa ada apa-apa emas, takut tuan-tuan nak dapat duit lebih tu tuan-tuan pergi berhutang dengan orang tanpa ada cagaran emas tu pun tak bagus. Ataupun tuan-tuan pergi terus ke bank untuk buat personal loan. Jadi kita nak bayar komitmen bulanan. Bulanan untuk bayar bank tu ada interest lagi. Jadi kurang berbaloi tuan-tuan. Jadi alhamdulillah saya lepas renovation rumah pun alhamdulillah dari segi dari segi mindset kita ataupun dari segi jiwa kita itu tenang. Sebab apa, tidak ada terikat dengan apa-apa hutang bersama dengan bank. Tidak ada terikat dengan hutang bank. Jadi saya share kepada tuan-tuan, anda kata tuan-tuan nak buat renovation rumah, tak kisahlah rumah mertua ke, rumah sendiri ke, rumah ayah ke, rumah siapa-siapa ke, pastikan tuan-tuan ada double budget. Jadi contoh kalau tuan-tuan ada cash separuh lagi mesti ada standby dalam bentuk emas. Mesti standby dalam bentuk emas. Kita tak tahu apa lagi kos yang diperlukan, apa lagi kos yang kita tidak kira, kita tak rasa, oh benda ni kena bayar, oh yang ni kos
plug apa semua kita tak tahu tuan-puan. Tak tahu. Jadi tukang buat baru dia tahu. Itu kos, itu perkara yang kita perlu buat pada masa tersebut. Jadi sekadar itu saja perkongsian saya. Saya serah kembali kepada Puan Moderator. Terima kasih Tuan Amirullah. Menarik ya. First time saya dengar ya, bayar tukang dengan emas fizikal 10 gram. Jangka masa panjang emas 10 gram tu nanti nilainya lebih tinggi daripada yang waktu tu harga yang 3,000 sahaja tu. Sekarang ni dah lebih dah.